Malam ni sambil minum kopi ni, lepas suruh cerita pasal pekan darat pula. Bila kata pekan darat, tentu ada pekan laut. Di mana pekan laut? Di mana pekan darat? Ni kita nak cerita sikit. Pekan laut ialah ada kita cerita dulu tentang bagan tambang atau pekan Teluk Penambang, di mana menjadi tumpuan penduduk sekitar Sabah Mempurang Utara, kawasan Teluk Air Tawar, kawasan pekan darat, pokok senar keluar untuk mendapatkan kapal layak kecil untuk pergi ke Tanjung Penaga, ke Pulau Pinang ataupun Tanjung Penaga zaman dulu. Ini cerita tahun 1800 hingga 1900 lah. Okey, jadi pekan darat sebab menjadi tumpuan bagi penduduk-penduduk di sebelah pokok senar, Tempat Matang Buluh, Kampung Serani zaman dulu, Permatang Tok Jaya. Mereka ni nak pergi ke Pulau Pinang. Jadi dulu berjalan kaki, rentai bendang, rentai payah. Jadi sampai di pekan darat tu dah petang dah lah. Jadi petang ramai lah pekan darat tu. Jadi terpaksa bermalam di situ. Pasal tak boleh nak pergi dah malam lah. Sampai tu bermalam. Jadi sebab di pekan darat tu dia ada rumah tumpangan, hotel pun dah. Rumah tumpangan, hotel pun ada, kedai dobi pun dah. Kata zaman dulu. Ini cerita daripada orang pekan darat lah. Dan dia ada pekan hari di situ. Jadi bermalamlah orang-orang ni di situ satu malam. Esok pagi-pagi mereka berjalan kaki ataupun naik perahu kecil melalui alok Tengku Husin ataupun Kucin. Itu yang nama Pematang Kucing tu, bukan kucing, dia Kucin, Pematang Tengku Husin. Tapi satu zaman bila zaman peperangan Kedah Siam ni, perang musuh bisik ni, semua anak-anak raja daripada Kedah ni yang berhijrah melarikan diri bersembunyi di Sabah Mempurang ni, dia buang nama Tengku tu jadi Ku saja. Kalau Kucin maknanya Tengku Husin. Berbalik cerita pekan darat tadi. Jadi bermalamlah orang daripada pendalaman sikit ni Sabah Mempurang ni, bermalam di pekan darat. Besok pagi baru bertolak pergi ke bagan tambang ataupun bagan Teluk Penambang, dapatkan dia punya perahu layak dan sebagainya untuk pergi ke Tanjung Penaga. Sebab itu tahun tu nama pekan laut lah. Bagan tambang ni pekan laut, tapi tak sebut pekan laut sebab dia ada nama perahu tambang dia di pekan tambang. Jadi bagan tambang. Jadi pekan tepi laut atau pekan laut lawan dengan pekan darat. Baik, jadi pekan darat ni satu lagi yang istimewa, spesialnya. Selain daripada menjadi tempat persinggahan penduduk dari pedalaman yang bawa hasil pertanian, padi, ayam, golok, parang nak pergi jual di Penang ni, di pekan darat ni terkenal dengan tukang-tukang besi. Tukang-tukang besi ataupun dipanggil pandai besi. Pasal apa? Pasal mereka ni yang ada sampai hari ni, dia ada 7 keturunan duk bertukang besi. Bertukang besi, dia buat parang, buat cangkui, buat pisau menarik getah. Tapi zaman dulu, zaman ketika perang musuh bisik, tukang-tukang besi ni buat senjata-senjata, kerih, pedang, parang, tombak dan sebagainya, termasuk peluru meriam. Peluru meriam dibuat di pekan darat ni. Dan disebutkan juga oleh penduduk di sini yang pernah saya bertanya ni, Mohor dia Raja Kedah pun ditempah di situ. Hebatnya tukang-tukang besi ni. Jadi pada tahun 60-an ni saya biasa pergi lah. Saya budak-budak lagi. Pekan darat ni saya ingat lagi, saya pergi pagi tu, royoh bunyi tong-tang. Saya ingat apa dia, rupanya tukang-tukang besi duduk bertukang. Tapi lah ni kita pergi tak bunyi macam tu lah. Dia bengkel modern, dia petang. Petang-petang baru dia buat tu pun. Tukang-tukang pun tak banyak tukang yang sepenuh masa, ada tukang part time lah, banyak tukang sambilan lah. Jadi kalau dulu tu tahun 60-an lebih daripada 40 orang tukang-tukang sepenuh masa. Bila masa berlalu, permintaan bila pertanian secara moden, permintaan terhadap tajak parang besi ni berkurangan, maka lah ni banyak mereka buat pisau narik getah lah. Memang terkenal buatan parang-parang pisau narik getah ni yang daripada pekan darat memang terkenal dia punya tajam dia. Jadi kalau zaman dulu ni ada satu cerita orang pekan darat cerita lah. Dalam satu perlawanan silat, pertunjukan silat ni dibuat di Kuala Kangsar. Jadi berlawanlah dua orang pahlawan ni, silat ni gunakan parang.
pang, patah parang ni. Dia tu cerita tu, orang Kandarat cerita lah, perlawanan tu di depan Tok Guru Gayung ni, Datuk Mio ni, Mio Abdul Rahman. Jadi Tok Mio pun terkejut. Dia tanya, ni parang mana ni? Parang Kuala Kangsar ni patah. Ni parang buatan Pekandarat. Oh, dia pun memang dia tabik lah orang Pekandarat. Dia kata lah ni, hampa pergi belajar orang Pekandarat macam mana nak buat parang yang macam ni. Jadi memang inilah specialities orang Pekandarat ni, ataupun tukang besi, pandai besi Pekandarat. Dia boleh buat parang yang ada dia panggil sepuhan dia tu. Kalau orang buat parang orang tahu lah, sepuhan dia yang unik ni. Saya tak boleh cerita lah, tu rahsia dia apa. Saya pun bukan tahu sangat, tapi dia kata ini rahsia kami lah, tak boleh cerita lah. Orang main nak buat parang, nak belajar tu baru kami boleh cerita. Jadi kalau kita minat nak belajar buat parang, buat kerih apa, boleh, tapi di Pekandarat. Yang itulah lebih kurang sikit saya cerita Pekandarat ni.